Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah Liana binti Syamsuddin daripada BT5. Pada hari ini saya akan melakukan satu pembentangan di bawah subjek Pedagogi Pendidikan Islam. Dalam era pembelajaran abad ke-21 ini, pendekatan berpusatkan murid sangat ditekankan bagi memastikan murid lebih aktif dan dalam pada masa yang sama mereka memperolehi ilmu. Namun, salah satu cabaran dalam pendidikan Islam adalah membantu murid memahami konsep ibadah khususnya dengan lebih mendalam serta menghayatinya dalam kehidupan seharian. Oleh itu, saya telah menggunakan monopoli, permainan berasaskan monopoli yang diubah sesuai dengan elemen Islami bagi membantu murid-murid memahami tentang syarat sah salat berjemaah dan tata cara kedudukan solat berjemaah. Sebelum itu, izinkan saya untuk menunjukkan papan interaktif monopoli saya. Ini adalah papan monopoli saya. Okey. ABM ini menggunakan strategi pengajaran berasaskan permainan iaitu game based learning di mana dia membolehkan pelajar untuk belajar sambil bermain. Seterusnya akan meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. Aktiviti ini direka khas untuk menjadikan proses pembelajaran lebih menarik, interaktif dan efektif. Apa dia matlamat utama permainan ini? Matlamat utama dia adalah untuk membantu murid memahami tentang kepentingan solat berjemaah. Kedua adalah untuk mengukuhkan pemahaman mereka tentang syarat sah solat berjemaah dan tata cara kedudukan solat berjemaah yang betul. Ketiga adalah mengumpul pahala terbanyak melalui jawapan yang betul, strategi yang baik dan penggunaan kad peluang yang bijak. Keempat, dia akan menggalakkan persaingan sihat antara murid melalui pembelajaran berasaskan pahala. Dan seterusnya, yang terakhir sekali, akan menyedarkan murid tentang peranan masjid sebagai pusat ibadah dan pembelajaran. Permainan monopoli ini direka khas berdasarkan monopoli klasik tetapi telah dimodifikasi menjadi unsur Islami, di mana murid akan bergerak satu tapak ke satu tapak di atas papan permainan ini dengan menjawab soalan dan mengumpul pahala yang diberikan berdasarkan jawapan. Di dalam kelas kita hanya akan menggunakan satu papan monopoli ini sahaja dan saya akan memecahkan murid itu kepada 6 kumpulan dan mereka akan bermain bersama-sama. Setiap kumpulan akan diberikan 5 pahala. Macam mana mereka nak dapat pahala yang selebihnya, kita akan terangkan sebentar lagi. Okey, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan komponen-komponen yang berada di hadapan. Kalau kita boleh lihat, komponen pertama kita ada dadu. Dadu ini digunakan bertujuan untuk murid menggunakannya membalingnya untuk menggerakkan mereka satu tapak ke satu tapak. Jika mereka baling terkena pada angka 3, mereka akan bergerak 3 langkah ke hadapan. Dan kumpulan yang lain seterusnya akan membaling dadu dan bergerak mengikut mata yang telah diletakkan kepada dadu ini. Okey, seterusnya kita ada 3 lelaki dan 3 perempuan. Tujuan apa 3 lelaki dan 3 perempuan ini? Okey. Murid-murid akan dibahagikan kepada 6 kumpulan, di mana 3 kumpulan lelaki dan 3 kumpulan perempuan. Ataupun mungkin saya akan campur kumpulan mereka berdasarkan kesesuaian mereka. Okey. Jadi apa komponen kecil ni untuk mereka? Okey. Ini tujuannya adalah sebagai penggerak, di mana lepas kita baling dadu, mereka yang akan bergerak satu tapak ke satu tapak. Ini akan mewakili kumpulan masing-masing. Seterusnya kita ada kad nombor. Kad nombor ni apa? Ini bukan kad nombor biasa, ini adalah kad pahala yang mereka akan kumpul. Warna biru adalah kad pahala 1, warna kuning adalah kad pahala 2, warna hijau adalah kad pahala 5
dan warna merah adalah kad pahala 10. Jadi mereka akan memperolehi kad ini berdasarkan jawapan yang mereka berikan di dalam game monopoli ini. Seterusnya kita ada lagi 3 kad yang mereka akan gunakan di dalam game ini. Di mana kita ada kad yang pertama adalah kad soalan yang saya akan letakkan di sini. Di mana jika kumpulan itu terkena pada petak soalan, mereka perlu menjawab soalan untuk mendapatkan pahala tambahan. Seterusnya kita ada lagi 2 kad, satu berwarna hijau dan satu berwarna merah. Kalau kita main bola, kita akan tengok kan, kad hijau dan kad kuning dan kad merah. Tapi ni kita kad hijau dan kad merah. Apa ni kad hijau ni? Kad hijau adalah tujuannya memberi peluang kepada pelajar. Peluang apa? Peluang untuk mereka dapat pahala tambahan. Okey, kalau kad merah ni apa? Kad merah ni dah tentulah tak baik kan? Kad merah ini adalah kad denda. Kad denda ni tujuannya apa? Untuk tolak pahala mereka kalau mereka buat kesalahan. Pahalanya akan diberikan balik kepada bank pahala. Okey, sebelum kita teruskan kepada permainan, izinkan saya untuk memperkenalkan papan monopoli ini. Kalau kita boleh lihat, kita ada tapak yang ada kad hijau dan kad merah. Seperti yang saya cakap tadi, jika penggerak terkena kepada kad hijau, mereka akan mendapat peluang untuk mendapat pahala. Jika saya boleh baca dekat sini, anda bersedekah kepada tabung masjid selepas solat, anda akan memperoleh 3 pahala tambahan. Jadi, mereka akan mendapat pahala tanpa mereka perlu menjawab soalan. Dan kalau mereka terkena pada kad tapak yang ada kad merah ini, mereka akan dikenakan denda. Apa contoh dendanya? Contoh, anda tidak solat berjemaah kerana mereka bermain. Tolak 3 pahala. Jadi, mereka perlu memberikan 3 pahala mereka kepada bank pahala kerana mereka terkena kepada kad merah. Dan kalau kita boleh lihat kat sini, kita ada tapak minda yang berfikir. Minda yang berfikir ni adalah kad untuk soalan. Jika mereka terkena pada tapak minda berfikir ni, mereka perlu menjawab soalan untuk mendapatkan pahala. Soalan itu berkaitan tentang syarat sah solat berjemaah dan tata cara kedudukan solat berjemaah. Dan kalau kita boleh lihat, kita ada 5 masjid kecil di sini. 5 masjid kecil di sini boleh dibeli berdasarkan pahala yang kita miliki. Dan yang di tengah-tengah ini adalah satu masjid utama, iaitu Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram ini boleh dimiliki oleh semua dan dia memberikan keberuntungan kepada semua kumpulan. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang cara bermain game monopoli ini. Okey, kita permainan ini menggunakan sistem pahala dan denda untuk memberikan kefahaman kepada pelajar tentang perbuatan baik akan diberikan ganjaran dan perbuatan buruk ataupun kesalahan akan membawa kepada pengurangan pahala. Okey, saya akan terangkan macam mana mereka nak dapatkan pahala ini. Okey, cara mereka mendapatkan pahala ini adalah jika mereka baling dadu, mereka terkena kepada minda yang berfikir ini, mereka akan diberikan soalan. Jika mereka dapat jawab soalan dengan betul, mereka akan memperolehi 2 pahala yang akan diberikan oleh bank pahala. Tapi jika mereka salah menjawab soalan, mereka perlu membayar 1 pahala kepada bank pahala. Maknanya nak cakap dekat sini, kalau betul mereka dapat pahala, kalau salah mereka akan kurang pahala. Seterusnya, cara untuk mendapatkan pahala yang lain adalah dengan terkena pada petak peluang. Di mana kalau mereka terkena pada petak peluang, kad peluang, mereka akan mendapat pahala tambahan secara percuma. Tetapi kena ingat, jika mereka terkena pada petak denda, yang petak berwarna merah ni, kotak berwarna merah ni,
mereka akan membayar kepada bank pahala kerana telah membuat kesalahan. Jadi kena hati-hati dalam bermain permainan ini. Seterusnya saya akan terangkan tentang pembelian masjid-masjid yang ada. Kalau kita boleh lihat, kita ada 5 masjid kecil dan 1 masjid besar, iaitu Masjidil Haram. Dalam permainan ini, semua masjid ini boleh dibeli jika mereka mempunyai pahala yang mencukupi. Caranya macam mana? Mereka baling dadu, mereka terkena pada petak masjid ini, pada kotak masjid ini. Masjid itu boleh dibeli dengan 4 pahala. Mereka bayar 4 pahala kepada bank pahala. Masjid ini akan jadi milik mereka. Persoalannya, kalau ada kumpulan lain yang terkena pada masjid yang dibeli, apa yang diorang kena buat? Jika kumpulan lain terkena pada masjid yang dibeli, mereka perlu membayar 1 pahala kepada pemilik masjid ini. Tapi, kalau mereka tak nak bayar, mereka akan jawab soalan secara spontan. Kita bagi dia pilihan. Mereka boleh bayar 1 pahala kepada pemilik masjid. Kalau diorang nak elakkan denda tu, diorang boleh jawab soalan spontan yang diberikan oleh pemilik masjid dalam masa yang ditetapkan. Okey, itu untuk 5 masjid yang kecil. Macam mana pula Masjidil Haram ni? Okey, Masjidil Haram ini boleh dibeli dengan 8 pahala. Macam mana kita nak masuk dalam Masjidil Haram ini? Nak masuk dalam Masjidil Haram ni, kita cara yang pertama adalah dengan membeli mana-mana 2 masjid yang kecil ada di luar ni. Mereka berpeluang untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Kedua, mereka dapat kad peluang. Kad peluang yang mana? Kad peluang yang hijau tadi ni. Jika mereka dapat kad yang mereka boleh pergi ke Masjidil Haram secara percuma, jadi mereka boleh masuk dalam Masjidil Haram. Okey, apa keberuntungannya jika diorang masuk Masjidil Haram ni? Okey, mereka boleh beli Masjidil Haram ini dengan 8 pahala. Kalau orang lain dah miliki Masjidil Haram ni, yang lain masuk kena denda ke? Tak, dia tak macam masjid yang lain. Sebab kita cakap konsep dia masjid ni untuk semua. Jika Masjidil Haram ini telah dibeli, ada kumpulan lain yang masuk ke dalam ini, kumpulan lain akan dapat 2 pahala. Dan pemilik Masjidil Haram ini akan dapat 1 pahala. Kerana kita mengamalkan konsep di Masjidil Haram ini tiada denda kerana Masjidil Haram ini tempat yang suci. Apa lagi benda menyeronokkan kalau masuk Masjidil Haram ni? Kalau masuk Masjidil Haram ni, mereka selamat daripada 1 pusingan. Lepas habis kumpulan lain 1 pusingan, mereka boleh keluar pada petak permulaan ini semula. Jadi mereka akan selamat daripada 1 pusingan. Jadi mereka akan bermain game Monopoly ini selama 30 minit, di mana penentuan pemenang adalah berdasarkan banyaknya pahala mereka, banyaknya kutipan pahala mereka dan berapa banyak masjid yang dimiliki. Okey, permainan Monopoly ini membantu pelajar untuk membantu murid dalam sesi pemahaman kerana dia membantu murid dalam pembelajaran melalui pengalaman, di mana murid akan belajar secara aktif dan memahami syarat sah solat berjemaah dan tata cara kedudukan solat berjemaah dengan betul. Kedua, dia akan meningkatkan daya saing positif, di mana murid akan terdorong untuk berfikir secara cepat dan menjawab dengan betul supaya diorang tiada mengalami pengurangan pahala. Macam kita cakap tadi, kalau diorang dapat soalan, kalau diorang betul, diorang akan dapat pahala. Kalau diorang salah, diorang akan ditolak pahala. Jadi mereka akan cuba untuk berfikir secara pantas dan menjawab dengan betul. So daripada sini kita boleh ajar mereka belajar secara sendiri daripada selalu kita mengajar murid kepada guru kepada murid.
di mana murid mendengar segala apa penerangan guru. Jadi murid jadi bosan, tak seronok. Jadi melalui aktiviti ini, pelajar akan mencari sendiri jawapan mereka bila mereka dapat soalan. Jadi daripada sini mereka akan lebih memahami dan mengingati apa yang mereka cari. Okey, selain itu dia akan menanamkan kesedaran Islami. Melalui elemen masjid dan Masjidil Haram ini, murid akan lebih memahami peranan rumah Allah ini dalam kehidupan seharian. Jadi kita nak cuba bawa apa yang ada di dalam dunia sebenar kepada permainan ini. Di mana jadi bila murid belajar tentang kepentingan, syarat sah, fadilat solat berjemaah ini, pelajar murid akan berpusu-pusu nak pergi ke masjid untuk melakukan solat berjemaah. Dan seterusnya dia akan melatih kepada pengurusan pahala. Jadi murid-murid ni akan sedar betapa pentingnya untuk menjaga amalan baik supaya mereka mendapat banyak pahala dan menjauhi perbuatan buruk yang boleh mengurangkan pahala mereka. Dan daripada aktiviti ini juga, murid akan bekerjasama antara satu sama lain di mana mereka akan saling membetulkan ahli kumpulan mereka yang salah dalam pemberian jawapan. Daripada situ mereka akan saling berbincang untuk memberikan jawapan yang betul supaya mereka tidak mengalami pengurangan pahala. Jadi kesimpulannya di sini, berdasarkan game Monopoli Islami ini, kita dapat ataupun murid dapat memahami bahawa tentang syarat sah solat berjemaah dan tata cara kedudukan solat berjemaah dengan tepat dan betul supaya mereka akan dapat saf yang sempurna. Kedua, macam saya cakap tadi, rakan-rakan akan saling tegur-menegur jika terdapat rakan lain yang melakukan kesalahan dalam pemilihan jawapan. Ketiga, memiliki masjid-masjid yang ada ini akan memberitahu kepada murid bahawa kepentingan masjid ini dalam institusi di Malaysia ini kepada umat Islam. Dan akhirnya, Masjidil Haram ini akan menjadikan tempat suci dan beruntung kepada siapa yang dapat pergi kat sini. Dia akan melahirkan sifat keinginan untuk murid itu untuk pergi ke Masjidil Haram ini jika mereka telah mempunyai duit yang mencukupi. Jadi, permainan ini bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga memberikan pengalaman yang berharga, dapat menarik menjadikan pembelajaran itu lebih aktif dan bermakna kepada semua murid. Dan daripada game Monopoli Islami ini juga, mereka akan mengetahui dengan lebih mendalam tentang topik-topik yang telah dipelajari. Dalam masa yang sama, mereka akan lebih bersemangat untuk pergi ke sekolah kerana terdapatnya pembelajaran-pembelajaran yang lebih interaktif. Bukan sahaja pembelajaran yang berasaskan buku semata-mata. Okey, baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum.